Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ni kita akan menyambung kembali pengajian kita dalam pengajian fiqh darah wanita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Malam ni kita dapat lagi menyambung pengajian kita dalam kitab haid, yang kita haid, terjemahan kepada kitab Izalatul Iltibas. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi pada siri yang kedua, dan kita akan masuk pada bab 3, iaitu waktu haid dan waktu suci. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullah, nafa'ana bil mudarin amin ila anqal. Bab ketiga, waktu haid dan waktu suci. Waktu haid, darah yang keluar dari seorang perempuan dikira haid apabila perempuan itu sampai umurnya 9 tahun qamariyah takribiyah lebih kurang. Okey. Sekarang kita masuk kepada umur haid. Jadi umur haid, katanya kat sini, darah seorang perempuan bila dia keluar tu mestilah ketika mana umur dia dah sampai kepada 9 tahun. Okey, 9 tahun. 9 tahun yang macam mana? 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun lah, maksudnya perempuan tu mestilah dah sampai birthday dia yang ke-9. Okey. Contohnya kalau dia tu lahir tahun 2000, maksudnya sekarang ni dah birthday dia pada tahun 2009. Jelas lah? Tahun ke-9. Ataupun katalah perempuan tu lahir tahun 2010, maka ketika mana birthday dia tahun 2019, maka itu adalah birthday dia yang ke-9. Jadi cukup je dekat situ umur 9 tahun, maka darah keluar ketika mana umur dia dah sampai 9 tahun ataupun lebih daripada itu, barulah dia tu dikira sebagai haid. Adapun darah yang keluar sebelum daripada 9 tahun, contohnya darah dah keluar umur dia 7 tahun ataupun umur 8 tahun, itu belum lagi haid. Okay, darah tu dikira sebagai darah fasad ataupun darah istihadah, dia tak ada apa-apa hukum. So perempuan yang keluar darah ketika mana umur dia 7 tahun, maka itu darah fasad, dia tak ada apa-apa hukum, dia belum lagi dikira sebagai baligh, maka dia masih lagi belum wajib solat, puasa dan sebagainya. Darah yang keluar tu dia sekadar cuci saja, istinja saja, tak perlu mandi wajib pun. Okey, sebab darah yang keluar ketika mana umur 7 tahun, 6 tahun, itu bukannya haid. Okey, jelas tak? Baik. Untuk siapa-siapa yang belum ada PDF lagi, boleh tengok kat ruangan komen, dan ada di-sharekan kat situ link PDF kitab. Okey, untuk siapa-siapa yang belum ada lagi PDF. Baik. Cuma kat sini contoh yang saya bagi tadi kurang tepat sikit. Sebab ni kata kat sini mestilah umur dia 9 tahun qamariyah. Apa itu qamariyah? Qamariyah itu adalah tahun hijrah. Okey. Kita tak kira umur dia mengikut kalender Masihi, tak. Mestilah kalender hijrah. Okey. Jadi kena hati-hati dekat sini. Sebabnya kalender hijrah dengan kalender Masihi, apa yang Januari Februari tu, kita yang qamariyah kat sini maksudnya kalender yang mengikut qamar ataupun bulan. Pergerakan bulan kan mengelilingi bumi. Sebab tu nama dia qamariyah. Sebabnya dia bergantung kepada bulan, pergerakan bulan yang mengelilingi bumi. Dia panggil qamariyah ataupun bulan ataupun tahun hijrah. Apa Muharram, Safar, Rabiul Awal tu. Okey. Baik. Untuk ini, jadi saya tadi bagi contoh dia lahir tahun 2010 sampai 2019, betul tak? Kurang tepat sikit lah. Kita bukan tengok kat situ, kita mesti tengok kepada tahun hijrah tu, sekarang dah 1400. Okey, ada pada kalender hijrah. Jadi kena hati-hati kat sini, sebab kalender hijrah ni tahun dia tu lebih cepat daripada kalender Masihi. Okey, sebabnya beza kalau kita ikut tahun, okey, kalender 1 tahun kalender Masihi tu, 1 tahun kalender hijrah itu dia cepat 2 minggu, 14 hari. 14 hari. Jadi bayangkanlah 14 kalau kita kali dengan 9 tahun, kan, beza dia 100 hari lebih. 100 hari lebih, 120 hari. 120 hari. 108 100
126. Beza dia 126 hari dalam masa 9 tahun. Jadi banyak. Banyak. Maksudnya beza dia hampir 3 bulan. 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Jadinya kalaulah seseorang itu dia, kalau kita tengok ni, kita nak tengok tepat-tepat. Sebabnya nanti bila perempuan tu umurnya dah sampai 9 tahun Qamariah kan, kita bukannya 9 tahun tepat-tepat, tapi dia kira kat sini sebagai takribiyah. Itu lebih kurang. Okey, lebih kurang takribiyah. Seperti itu. Kalau keluar darah sebelum sampai umur tepat 9 tahun tapi kurangnya hanya sekadar tempoh minimum haid dan suci, iaitu 16 hari, maka dikira haid juga. Tapi kalau belum sampai 9 tahun tapi kurangnya melebihi 16 hari, maka belum dikira haid. Jadi kat sini perkiraan 9 tahun ni bukanlah secara tepat, tetapi secara takribiyah, itu lebih kurang. Baik, contoh kita buat, katalah dia lahir bulan Muharram lah kan. Okey, katalah sekarang ni birthday perempuan ni, okey, contohnya pada 20 hari bulan. Okey, birthday dia 20 Muharram. Okey, ini birthday dia. Alright, birthday dia 20 Muharram. And then masa bila sampai 20 Muharram ni, maka cukuplah umur dia 9 tahun Qamariah. Okey, tepat-tepat. Jadi kalaulah dia tu keluar darah ketika mana 21 hari bulan, kat sini keluar darah. Okey, kat sini keluar darah, maka ini dikira sebagai haid. Dia sebagai haid sebabnya dah cukup umur 9 tahun. Jelas kan? Baik. Kalau keluarnya 20 hari bulan, sama juga. Ataupun kalau kita kata keluar bila? Keluar bukan. Keluarnya contoh kita ambil 10 hari bulan. Kat sini keluar darah. Dia keluar 10, 11, 12, 13, 14. Okey, 5 hari keluar darah. Okey, maka 5 hari keluar darah ni, ini sebelum birthday dia, iaitu sebelum 20 hari bulan. Adakah ini dikira haid juga? Ya, dikira haid juga. Kenapa? Sebab kita kata tadi, ini takribiyah sahaja. Maksudnya apa? Maksudnya kalau keluar darah sebelum sampai 9 tahun kan, tapi kurangnya itu hanya sekadar tempoh minimum haid dan suci, iaitu sekadar dalam tempoh 16 hari. Contoh kat sini tempoh 16 hari. Ayat kat sini 10 hari bulan tu, berapa hari kurang ke birthday dia ni? 20 hari bulan. Kurang dia cuma 10 hari saja. Betul kan? 20 ke 10 hari bulan ni kurang cuma 10 hari saja, tak sampai 16 hari. Maka darah yang keluar pada 10 hari bulan ni dikira haid juga. Jadi 10, 11, 12, 13, 14 ni 5 hari keluar, 5 hari ni dikira hukum sebagai hukum haid. Hukum haid. Kenapa? Sebabnya walaupun belum lagi sampai umurnya 9 tahun secara tepat, tetapi dia tu dekat dah. Dia beza je semua 10 hari saja. Kalau beza je sampai lebih pada 16 hari, barulah dikira sebagai bukan haid. Ini haid. Ini haid sebab dia kurang 10 hari sahaja. Okey, 10 hari saja. Baik. Katalah dia keluar pada berapa bulan? Dia keluar, contohnya dia keluar 1 hari bulan. 1 bulan keluar darah. 1 bulan, 2 hari bulan. Okey, 2 hari keluar darah. 2 okey, 2 hari darah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok birthday dia 20 hari bulan, dia keluar 1 hari bulan. Daripada 1 bulan nak ke 20 hari bulan tu, berapa hari beza dia? Beza dia 19 hari. Okey, jadi sekarang ni jarak dia tu dah terlalu jauh daripada 20 bulan. Dia dah lebih daripada 16 hari. Maka dua darah ni ini bukan haid. Ini bukan haid. Bukan haid. Nak bagi darah fasad ke istiadah tu terpulang lah. Tapi ini bukan haid. Okey, sebabnya jarak dia terlalu jauh daripada 20 hari bulan. Okey, jelas kan? Jelas kan?
Kat mana jarak dia ni? Dia indikator kat 16 hari sebelum. 20, 16 hari sebelum kat mana? Kat sini indikator dia. Okey. Jadi kalau darah tu keluar 4 hari bulan ke atas, maka itu adalah haid. Kalau keluar 3 hari bulan dan ke bawah, itu belum lagi haid. Okey, belum lagi haid. Sebabnya jarak dia lebih daripada 16 hari. Jelas kan? Jelas tak kata? Baik. Kalau ada apa-apa yang tak faham ataupun ada apa-apa yang saya tersalah cakap, tolong bagi tahu, tolong bagi tahu supaya kita boleh betulkanlah. Betulkan. Baik. Itu maksud dengan takribiyah, iaitu kurang selama 16 hari pun tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Masih lagi dikira haid walaupun belum sampai tepat-tepat pada hari birthday dia. Jelas Baik. Kalau keluar darah beberapa hari, sebahagiannya dalam waktu yang belum dikira haid dan sebahagiannya lagi dalam waktu yang dikira haid, maka darah yang berada dalam waktu yang dikira haid dihukumkan sebagai haid dengan syarat-syaratnya. Okey. Macam mana sekarang? Katanya okey, dia keluar darah bila? Okey. Dia keluar darah mana? Dia keluar darah 1 bulan. Dia keluar darah 1 bulan, 2 bulan, 3, 4, 5, 6, 7. Darah dia keluar selama 7 hari darah. Okey. Sebahagiannya berada sebelum daripada indikator 16 hari ni, kan? Dan sebahagian yang lain lagi berada selepas daripada indikator 16 hari ni. Alright? So apa hukum dia sekarang? Ada yang masuk terlalu jauh daripada 16 hari, ada yang masuk dalam lingkungan 16 hari. Apa hukum dia sekarang? Katanya yang walaupun dia keluar 7 hari secara berterusan, walaupun bersambung, tapi kita putuskan hukum dia. Apa hukum dia sekarang ni? Hukum dia sekarang 3 hari saja kita hukumkan sebagai haid. Lagi 4 hari alamak, salah. Salah. Okey, 3 hari yang sebelum kita hukumkan dia sebagai suci. 4 hari yang termasuk dalam lingkungan 16 hari itu dikira sebagai haid. Okey, maka walaupun darah keluar 7 hari, haidnya cuma 4 hari saja. Lagi 3 ni, ini bukan haid. Bukan haid. Jelas Jelas. Itu maksudnya dekat sini apabila dia kata kalau keluar darah beberapa hari, sebahagiannya dalam waktu yang belum dikira haid, iaitu 3 hari tadi, kan? Dan sebahagiannya lagi dalam waktu yang dikira haid, iaitu 4 hari tadi, maka darah yang berada dalam waktu yang dikira haid dihukumkan sebagai haid. Jadi darah yang berada dalam waktu yang boleh dikira sebagai haid, iaitu mana? Ini 4 hari ni. Ini berada dalam waktu yang boleh dikira sebagai haid, maka itu saja haid. Yang 3 hari sebelum itu bukannya haid. Okey? Baik. Dengan keluarnya darah haid ini membuatkan seorang perempuan itu baligh, mukallaf dan dituntut dengan segala tuntutan syarak seperti solat, puasa, haji dan sebagainya. Okey? Ini kita nak tahu ni. Nak tahu darah yang keluar tu haid ke bukan? Sebabnya bila keluar je darah tu sebagai darah haid, kita hukumkan dia sebagai haid, maka dia sekarang dah dikira sebagai baligh, dia dikira sebagai mukallaf, dia dituntut dengan segala tuntutan syarak. Dia sekarang dah wajib solat, wajib puasa, wajib haji, wajib tutup aurat. Okey, semua benda-benda tu dah wajib kepada diri dia. Kepada diri dia. Sebab dia dah baligh. Dia dah baligh. Okey, dan apabila darah itu berhenti nanti, maka wajib dia mandi. Sebab itu adalah darah haid. Wajib mandi, okey, dan wajib dah dia solat, puasa dan sebagainya. Jelas kat situ? Baik. Seterusnya, kita akan masuk pada tempoh paling kurang ataupun tempoh minimum haid. Aqallu haid, tempoh minimum haid. Sehari semalam secara bersambung iaitu 24 jam. Okey. Katanya kat sini tempoh minimum haid ialah 24 jam. 24 jam. Okey. Tetapi jika darahnya keluar secara putus-putus, maka hendaklah jumlah tempoh keluar darah tersebut sampai 24 jam dalam tempoh 15 hari atau kurang. Contohnya, kalau keluar darah setiap hari 1 jam selama 15 hari, maka
jumlah keseluruhan baru 15 jam. Jadi ini bukan darah haid tapi darah fasad. Kalau darah keluar sampai 24 jam tapi dalam tempoh melebihi 15 hari, maka ini juga bukan haid tapi dah masuk masalah istihadah yang akan kita belajar nanti. Okey. Sekarang kita dah masuk kepada tempoh minimum haid. Kata kat sini mestilah 24 jam. Sama ada bersambung ataupun putus-putus, yang penting mestilah sampai 24 jam. Okey. Sampai 24 jam. Kalau sampai 24 jam, maka itu kita panggil sebagai darah fasad. Kita panggil sebagai darah fasad. Contohnya kat sini dia kata, kalau keluar darah, kita ada 15 hari . So ni hari pertama lah ni, hari pertama. Pertama 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15. Okey. So hari pertama 5, hari 10, hari 15 . Ni dah 16, 17, 18, 19, 20. Ini dah 20. Okey. Sekarang kalau keluar darah satu hari je, kat sini keluar darah. Kat sini keluar darah satu hari je. Tapi keluar darah tu bersambung sampai 24 jam. Contohnya keluar darah pukul 10 malam. 10 malam keluar darah. Dan darah tu berterusan sampai esok, sampai 10 malam esok. 10 malam esok berhenti. Maka darah itu cukup-cukup 24 jam. Maka itu haid ke bukan haid? Ya, itu kita hukumkan dia sebagai haid. Berapa satu hari? Sebab dia cukup 24 jam. 10 malam sampai 10 malam esok. Okey, itu kalau dia bersambung 24 jam. Boleh jadi ke dia putus-putus? Dia putus-putus, dia dikira haid juga? Ya, boleh jadi. Contohnya, katalah keluar darah itu, dia keluar hari pertama ni 5 jam. Okey, kemudian hari kedua tak ada darah, 3 tak ada darah, 4 tak ada darah, hari kelima keluar lagi 5 jam. Okey, kemudian hari ke-6 keluar lagi 5 jam lagi, 7 5 jam lagi, 8 5 jam lagi, 9 5 jam lagi, hari ke-10 dah tak ada dah. Okey, darah dia keluar daripada hari pertama sampailah hari ke-10. 10 hari. Tapi keluarnya hari pertama 5 jam, hari kelima 5 jam, hari ke-6 5 jam, ke-7 5 jam, ke-8 5 jam, ke-9 5 jam. Bukan 9. Bukan 10 hari ni, 9 hari je dia keluar. 9 hari je darah ni. Okey. Cumanya kalau kita jumlahkan sekarang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Total yang keluar adalah 30 jam. Maka ini haid ke bukan haid? Ini pun haid juga. Ini haid. Ini maksud dia keluar melebihi 24 jam dalam keadaan putus-putus. Haid dia berapa hari? Haid dia 9 hari. Daripada mula-mula keluar haid, daripada mula-mula keluar haid dekat sini sampailah jam terakhir keluar haid kat situ. Ini 9 hari, ini tempoh haid dia. Okey? Baik. Jadi kat sini katanya kalau darah keluar putus-putus sebelum 24 jam bermasuk wajib solat. Okey. Baik. Nanti kita akan masuk ini. Okey. Kita akan masuk sekarang ni, contohnya kalau hari pertama ni kan, hari pertama ni keluar 5 jam betul tak? And then hari kedua berhenti ataupun dia putus. Adakah wajib dia solat? Okey, itu kita akan masuk. Lepas ni kita akan bincangkan benda tu. Okey? Baik. Jadi kat sini haid dia 9 hari. 9 hari. Okey. Ini kalau keluar putus-putus. Okey. Tapi kalau ini keluar putus-putus dan cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Kalau dia keluar putus-putus tapi tak cukup 24 jam. Contohnya dia keluar darah setiap hari 1 jam je. Hari pertama 1 jam, kedua 1 jam, ketiga 1 jam, keempat 1 jam, lima 1 jam. Ni 1 sampai hari ke-15. Total yang keluar 15 hari. Tapi setiap hari 1 jam je. So total jam yang keluar apa? 15 jam saja. Jadi apa hukum dia kat sini? Hukum dia bukan haid. Bukan haid. Okey. Apa ni? Ini hukum dia darah fasad. So macam mana? Kat sini kalau ada yang dia tinggal solat dekat sini, maka dia kena qada balik. Solat wajib bagi dia. Dan dia tak wajib mandi. So ini bukan haid pun. Ini bukan haid.
Bukan haid, tak wajib mandi. So darah keluar tu macam mana? Darah keluar tu sekalian dia istinjak saja, ambil wuduk dan solat. Okey. So kalau ada mana-mana solat yang ditinggalkan dalam tempoh 15 hari ni, dia kena qada balik solat tu. Kalau dia puasa dalam keadaan ni, masa ni, puasa tu sah. Okey, puasa tu sah. Sebab ini bukan haid. Walaupun dia keluar 1 jam, tapi dianya dia tak cukup 24 jam. Dia cuma keluar 15 jam sahaja. Ini bukan haid. Dia bukan haid. Ataupun dia keluar darah cukup 24 jam. Cukup 24 jam dia keluar. Mana keluar? Dia keluar 15. Dia keluar 1 jam, sehari 1 jam, betul tak? Dia keluar lagi, hari ke-9 keluar lagi, hari ke-16 keluar lagi. Keluar lagi, silap. Keluar lagi 1 jam. Hari ke-21 keluar lagi 1 jam. Hari ke-22 keluar lagi 1 jam. 1 jam. Mana ni 1 jam sampai hari ke-24. Okey. So, total semua ni 24 jam. Okey, tapi dalam tempoh 24 hari. Tapi dalam tempoh 24 hari. Adakah ini haid? Cukup 24 jam. 1 jam sampai hari ke-24 cukup 24 jam. Tapi melebihi 15 hari. Melebihi 15 hari. Ini pun bukan haid. Apa ni? Ini kita akan masuk masalah istihadah. Ini kita akan belajar nanti. Istihadah. Apabila darah keluar dan melebihi 15 hari. Jelas Jadi darah dia mestilah keluar total. Darah keluar tu mestilah 24 jam dan mestilah berlaku dalam tempoh 15 hari sahaja. Tak boleh lebih daripada tempoh ni. Okey. Mesti cukup 24 jam dan mesti dalam tempoh 15 hari saja. Okey. Kalau cukup 24 jam tapi lebih daripada tempoh ni, itu pun tak dikira haid. Kita akan masuk masalah istihadah. Baik. Dia kata kat sini, kalau darah keluar keluar sampai 24 jam tapi dalam tempoh melebihi 15 hari, maka ini juga bukan haid, tapi dah masuk masalah istihadah yang akan kita belajar nanti. Okey, jelas kan? Baik. Kemudian tempoh kebiasaan haid. Kita tahu tempoh minimumnya 24 jam. Tempoh kebiasaan haid 6 hari, 6 atau 7 hari 6 atau 7 hari. Okey, baik. Kat sini saya nak bagi sebagai gambaran lah asas. 6 atau 7 hari ini adalah kebiasaan haid kepada overall perempuan. Maksudnya dari sudut pandang secara macam mana kata, kebanyakan perempuan. Okey. Adapun kalau kita tengok daripada sudut pandang setiap individu perempuan, okey, setiap perempuan dia ada kebiasaan dia yang sendiri. Betul tak? Ada perempuan adat dia, kebiasaan dia 7 hari. Ada perempuan kebiasaan dia 8 hari. Tiap-tiap bulan keluar 8 hari. Ada yang setiap bulan keluar 11 hari. Maka kebiasaan dia adalah 11 hari. Jadi bila apa masuk kebiasaan haid dekat sini, ini kebiasaan haid dari sudut pandang overall perempuan. Adapun setiap individu, diorang ada kebiasaan diorang sendiri. Jelas tak? Okey. Ini tak ada hukum pun. Ini sekadar nak bagi info saja. Okey, berkenaan dengan kebiasaan haid. Kemudian, tempoh paling banyak ataupun maksimum haid adalah 15 hari, 15 malam walaupun darah tidak bersambung. Ini macam kita belajar tadi. Okey. Paling banyak 15 hari 15 malam je. 15 hari 15 malam. Katalah darah dia tu keluar bersambung 15 hari 15 malam. Tak kisahlah keluar bersambung, tak berhenti daripada hari pertama sampai hari ke-15. Apa hari ke-15 dia stop dan tak melebihi 16 hari. Maka itu semua dikira sebagai haid. Okey, maksimumnya 15 hari 15 malam. Masuk je hari ke-16, maka itu adalah istihadah. Sama ada dia bersambung daripada hari pertama ataupun dia keluar dalam bentuk putus-putus macam kita bagi gambaran tadi. Okey, contohnya keluar 1 jam tadi sampai melebihi 16 hari. Masuk hari ke-16, dia lebih 15 hari, masuk hari ke-16, maka itu adalah
istihadah. Sebab dia dah melebihi daripada tempoh maksimum. Jelas kan? Baik. Kemudian tempoh paling kurang ataupun minimum suci antara dua haid, 15 hari 15 malam. Okey, sekarang kita masuk kepada tempoh suci pula. So kita tahu tempoh untuk apa tadi, haid tadi kita ada tempoh minimum 24 jam, kita ada tempoh kebiasaan 6 atau 7 hari, dan kita ada tempoh maksimum iaitu 15 hari 15 malam. Baik, sekarang kita akan masuk tempoh suci pula. Suci pun ada juga. Suci apa? Dia ada tempoh minimum juga. Apa minimum dia? Minimum kalau antara dua haid 15 hari dan 15 malam. Antara dua haid mestilah 15 hari 15 malam. Okey. Baik. Adapun suci antara haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari atau lebih, bahkan mencukupi dengan sedikit suci. Tetapi okey, baik. Baik. Sekarang katanya waktu suci pula. Okey, waktu suci. Waktu suci katanya minimum mestilah 15 hari. Itu suci antara dua haid. Okey, dua haid. Contohnya dia keluar darah, kita katakan dia keluar darah 10 hari. 10 hari darah. Okey. And then 16 hari tak ada darah. Nakok ataupun suci. Okey. Kemudian keluar lagi 10 hari, ataupun kita buat 9 lah. 9 hari darah. Okey. Apa hukum dia sekarang? Hukum dia kat sini, ini adalah haid pertama. Okey. Ini adalah suci, dan ini adalah haid kedua. Itu haid cycle yang kedua. Okey. Jadi kat sini point dia apa? Point dia kat sini. Ini adalah suci antara dua haid. Ini haid satu, ini haid dua. Antara dua haid, suci kat sini mestilah minimum 15 hari. Sekarang 16 hari. Okey, 16 ataupun nak kata apa? 17. Tak kisahlah. Yang penting lebih daripada tempoh 15 hari, maka dia layak untuk jadi suci. Masalahnya kalau dekat sini dia kurang daripada kalau 15 hari sekalipun. 15 hari. Ini pun suci. Dia layak jadi suci sebab 15 tu minimum. Itu bare minimum. Okey? Tapi kalau kurang, contohnya sucinya cuma 14 hari saja. 14 hari saja. Maka ini tak layak untuk jadi suci. Tak layak untuk jadi suci. 14 hari tak cukup. So apa hukum dia? Nanti kita akan belajar. Okey? Poin dekat sini, apabila dia kurang daripada 15 hari, maka ini dia tak layak jadi suci. So macam mana kita nak layakkan dia? Nanti kita akan belajar lepas ni. Kita akan belajar ni macam mana kita nak jadikan dia ni suci yang sahih. Yang penting sekarang ni 14 hari, ini bukan suci yang sahih. Jelas Jelas. Baik. Jadi untuk jadi suci antara dua haid, mestilah 15 hari. Mestilah 15 hari antara haid yang pertama dan haid yang kedua. Okey, sekarang katanya kat sini, kalau antara nifas dan haid, itu tak disyaratkan 15 hari. Tak disyaratkan 15 hari. Contoh, dia bagi contoh apa? Okey. Contoh kalau kita buat haid dulu. Dia haid. Contohnya dia haid 10 hari. Okey. Lepas 10 hari dia 5 hari nakok ataupun tak ada darah. 5 hari tak ada darah. Okey, ni 10 hari ni darah. Lepas 5 hari kat sini dia bersalin.
dan keluar darah. Okey, dia bersalin dan keluar darah. Sekarang kat sini ini akan jadi haid. Ini gambaran ini kalau dia keluar darah ketika mana dia mengandung Dia mengandung. Dia tengah sarap mengandung nak lahirkan anak. Dia tu keluar darah. Orang mengandung boleh haid ke tak? Muktamad mazhab Syafi'i, orang mengandung kalau keluar darah cukup syarat-syaratnya dia dihukumkan sebagai haid juga. Itu mazhab Syafi'i. Okey, ada mazhab lain yang mengatakan kalau orang mengandung dia tak haid. Jadi kalau keluar darah itu darah istihabah. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i, kalau orang mengandung keluar darah dan cukup syarat-syaratnya, cukup 24 jam, tak lebih 15 hari, maka itu adalah darah haid. Walaupun dia mengandung, Ustaz. Walaupun dia mengandung. Okey. Baik. Ini contohnya kata mana keluar darah masa dia mengandung lah ni. Dia tengah hamil. Mengandung keluar darah 10 hari. Okey. Maka 10 hari ni hukum dia haid. Kemudian dekat sini dia bersalin. Dia bersalin keluar darah. Maka kat sini akan jadi darah nifas, betul tak? Nifas. Okey, sekarang ni ini adalah suci antara siapa? Antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas. Adakah suci antara haid dan nifas ini disyaratkan mesti 15 hari? Tak disyaratkan. Habis tu apa hukum dia? Hukum dia ataupun syarat dia kat sini, dia kata tak syarat 15 hari. Yang penting ada gap sahaja. 5 hari boleh jadi suci tak? Hatta 5 hari pun ini boleh jadi suci. Ini hukumnya akan jadi suci. Tapi tak, ini 5 hari je. Kata minimum mestilah 15 hari. Tak, dekat sini tak syarat. Dekat masalah ni tak disyaratkan 15 hari. 5 hari pun dah layak untuk jadi suci. Kenapa? Sebab dia suci antara haid dan nifas. Antara haid dan nifas. Bukan antara dua haid. 5 hari pun, ini pun dah layak untuk jadi suci. Yang pentingnya ada gap. Dia jangan bersambung saja. Kalau bersambung, itu cerita lain. Lepas tu dia kata kat sini, ada pun suci antara haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari. Tak syarat pun 15 hari. Atau lebih, tak syarat. Bahkan mencukupi dengan sedetik suci. Sedetik suci pun cukup. Okey. Tetapi jika keluar nifas dahulu, kemudian baru keluar darah haid, maka ini cerita lain. Okey. Sedetik. Ini bila masa ni disyaratkan sedetik suci ni. Ini kalau haid dulu, baru nifas. Macam ni. Macam ni. Dia haid dulu baru nifas. Maka tak disyaratkan. Hatta kalau kita letak kat sini dia bukan 5 hari pun. Kita kata kat sini 5 jam je. 5 jam je tak ada darah. Dia haid 10 hari. Kemudian 5 jam darah berhenti, kemudian bersalin. Adakah 5 jam ni layak jadi suci? Layak juga jadi suci. Yang penting ada gap, walaupun sedetik. Ini antara haid dan nifas. Dia haid dulu baru nifas. Okey, apa jadi kalau kita terbalik? Apa jadi kalau kita nifas dulu baru haid? Okey, katanya tetapi jika keluar nifas dahulu, nifas dulu, kemudian baru keluar darah haid, maka mestilah nifas tersebut sampai pada tempoh maksimumnya, iaitu 60 hari, ataupun suci tersebut menyempurnakan tempoh 60 harinya. Okey. Baik. Kat sini akan bagi contoh. Okey, jika seorang perempuan keluar darah selama 40 hari, sebab saya kemudian suci 10 hari. Okey, baik. Dia kata kat sini bila masa kalau nifas dahulu kemudian darah haid, katanya mestilah dia melengkapi sampai tempoh maksimumnya, iaitu 60 hari, ataupun suci tersebut menyempurnakan 60 hari. Okey, sekarang kalau kita terbalikkan, dia bersalin dulu. Okey, kat sini dia bersalin. Kat sini dia bersalin. Okey, dia bersalin. Kemudian keluar darah. Betul. Dia keluar darah. Berapa lama keluar darah?
Katanya keluar darah selama katanya keluar darah selama 40 hari. 40 hari. 40 hari. Ini darah. Okey, 40 hari Kemudian dia berhenti 10 hari. Sampai hari ke 5, sampai hari ke 50. Ini tak ada darah. Okey. Kemudian keluar lagi darah 10 hari sampai hari ke 60. Okay. Jadi kat sini 40 hari darah, 10 hari tak ada darah, kemudian 10 hari lagi darah balik. Okey, sekarang ini kita kata dia nifas, betul? 40 hari. Okey, kenapa? Sebab dia keluar lepas bersalin. Ini nifas. Sekarang sekarang soalan dia kat sini. Apa hukum yang ni dan apa hukum darah ni? Sekarang ni suci cuma 10 hari saja. Adakah 10 hari ni suci? Kalau suci, apa jadi darah kat sini? Ini darah apa? Haid itu nifas. Okey, apabila 10 hari saja kat sini dan dia belum lagi melebihi 60 hari, maka apa hukum dia kat sini? Hukum dia adalah semua. Alamak, silap warna. Hukum dia adalah semua 60 hari. Ini hukum dia sebagai nifas. Kenapa? Sebab dia belum lagi melebihi 60 hari dan gap 10 hari tak kuat untuk memisahkan antara darah ni nifas. Jadi nifas dia adalah 60 hari. 60 hari. Sebab dia belum sampai 60 darah yang keluar ni dan suci ni datang, belum lagi ketika mana darah tu melebihi daripada 60 hari. Ini bukan suci. Ini 10 hari ni bukan suci. Nifas dia 60 hari semua sekali. Okey. Jelas? Baik. Tapi kalau darah dia keluar selama 60 hari, 60 hari darah. Okey. Kemudian ini dah ada lah. Kemudian dia berhenti sampai hari ke 65 contohnya. 5 hari tak ada darah. Okey. Kemudian datang balik darah sampai hari ke 75. Kemudian 10 hari darah balik. Okey. So, apa hukum 60 hari darah kat sini? Apa hukum 5 hari tak ada darah? Dan apa hukum 10 hari darah yang kedua? Okey. So, 60 hari darah kat sini, ini adalah nifas. Nifas. Kenapa? Sebab dia belum lagi melebihi 60 hari. Okey. Kemudian 5 hari ni, ini apa hukum dia? Ini hukum dia suci. Wajib solat, wajib puasa, boleh baca Quran, boleh melakukan hubungan suami isteri, boleh masuk masjid. Suci. Kemudian 10 hari yang kedua ni pula, ni apa hukum dia? Ini hukum dia haid. Okey. Oh, ini tapi kan ini 5 hari je. 5 hari boleh jadi suci ke? Kata tempoh minimum mestilah 15 hari. Ini cuma 5 hari. Okey. Ini suci antara nifas dan haid. Bukannya suci antara dua haid. Nifas dan haid. Okey. 5 hari saja dah layak untuk jadi suci. Tapi tadi, masalah tadi 10 hari pun tak boleh jadi suci. Ini boleh jadi suci pula. Oh, tadi 10 hari dalam tempoh 60. Ini 10 hari, ini 5 hari tapi berada di luar tempoh 60. Nampak? Nampak beza dia?
Nampak beza kan? Mulai padam tadi. Beza masalah tadi. Tadi dia bersalin kan sampai 40 hari tadi. Dan ini kita kata darah 40 hari. Okey. Kemudian kita kata tadi sampai 50 kan. Ini tak ada darah. 10 hari tak ada darah. Kan. Kemudian keluar darah lagi sampai hari ke 60. Ini 10 hari darah. Okey. Kat sini kita kata tadi hukum dia apa? Hukum dia kesemuanya adalah nifas. 60 hari. 10 hari ni tak layak jadi suci. Kenapa? Kerana dia masih lagi dalam tempoh 60 hari. Tapi beza dengan ini. Ini tak. Ini walaupun dia 5 hari, tapi dia dah berada tempoh luar daripada tempoh 60 hari. Maka kat sini dia layak untuk jadi suci. Kemudian darah yang setelah itu akan jadi haid. Tetap akan jadi haid. Jelas kan? Nampak apa perbezaannya? Nampak perbezaannya antara ni? Walaupun ini 10 hari, dia tak layak jadi suci. Ini 5 hari tapi layak jadi suci. Sebab dia berada di luar 60. Baik. Kita kembali pada buku. Katanya kat sini, jika seorang perempuan keluar darah selama 40 hari selepas bersalin, kemudian suci 10 hari, kemudian keluar lagi darah, maka darah yang baru keluar masih lagi nifas, kerana suci tersebut tidak menyempurnakan tempoh maksimum nifas, iaitu 60 hari. Ini ilah dia tadi. Kita kata walaupun dia suci 10 hari, tapi dia masih lagi dalam tempoh 60 hari, dia tak cukup sampai lagi tempoh maksimum, maka darah kedua tu masih lagi dikira sebagai darah nifas. Jadi tempoh 10 hari berhenti darah tersebut tidak dihukumkan suci, melainkan jika tempoh berhenti darah itu 15 hari atau lebih. Kalaulah masalah ini dia daripada tempoh 60, tapi dia keluar darah lebih, dia berhenti darah lebih daripada 15 hari. Contohnya dia bersalin, okey, kemudian keluar darah selama kita kata 40 hari. 40 dah, okey. 40 hari darah. Okey. Kemudian darah berhenti. Sampai bila? Sampai hari 55. Okey. 15 hari tak ada darah. Kemudian keluar darah lagi 5 hari. Sampailah hari ke-60. 5 hari keluar darah. Okey. 5 darah. Ini apa hukum dia? Hukum dia sekarang, ini adalah nifas, ini adalah suci, dan ini adalah haid. Okey. Kenapa sekarang? Kenapa kat sini kita katakan dia suci pula? Salah warna. Kenapa kat sini sekarang kita kata dia suci pula? Padahal masih lagi dalam tempoh 60 hari. Dia boleh jadi suci sekarang. Kenapa? Sebabnya bilangan hari dia dah sampai 15, iaitu tempoh minimum suci. Sekarang dia dah ada kekuatan. Dia kuat. Gap tak ada darah tu dah 15 hari. Okey? Gap dia dah terlalu lama, 15 hari ataupun lebih. Maka dia layak jadi suci. Maka dia dah memisahkan antara haid dan nifas. Okey? Macam masalah yang bawah ni, ini dia baru 10 hari. 10 hari dia masih lagi lemah. Dia tak mampu untuk pisahkan darah. Jadi total keseluruhan tu dikira sebagai nifas. Sebab suci dia 10 hari saja, dia tak mampu untuk nak pisahkan. Ada pun kat sini, walaupun dia 5 hari, tapi dia dah berada di luar tempoh 60. Luar tempoh 60. Maka dia dah layak untuk jadi suci. Okey? Tapi kalau berada dalam tempoh 60, dia mesti 15 hari. Barulah dia ada kekuatan. Okey, kalau tak, dia tak ada kekuatan. Jelas kan? Baik. Kat mana saya nak stop ni? Dah lebih masa dah ni. Okey.
Dia kata kat sini, jadi tempoh 10 hari berhenti darah tersebut tidak dihukumkan suci, melainkan jika tempoh berhenti darah itu 15 hari atau lebih. Okey. Adapun jika seorang perempuan keluar darah nifas selama 60 hari, kemudian suci walaupun 1 saat, kemudian keluar darah baru, maka darah baru tersebut adalah suci, adalah haid. Okey. Sekarang kalau perempuan tu keluar darah selama 60 hari, kemudian ada suci walaupun 1 saat, kemudian keluar darah baru, maka darah baru tersebut dihukumkan sebagai haid. Ini macam ini. Macamnya ni. Dari mana? Macam ni. Okey? Ini betul ni. Kalau darah tu dah keluar 60 hari, kemudian dia ada gap. Gap ni kita bagi contoh kat sini 5 hari, betul tak? Katalah 1 hari sekalipun, ataupun 1 saat sekalipun, ataupun 1 jam sekalipun. Yang penting sebelumnya tu dah cukup 60 hari. Sebelumnya dah cukup 60 hari. Okey, maka suci kat sini tak syarat pun. Hatta 1 jam pun tak ada masalah. Dah layak untuk jadi suci. Okey? Sebab apa? Sebab darah tu dah keluar selama 60 hari. Kemudian suci walaupun 1 saat, kemudian keluar darah baru, maka darah baru tersebut adalah haid. Kemudian darah yang lepas tu kita hukumkan dia sebagai haid. Darah yang lepas tu, darah yang keluar lepas tu, itu dihukumkan sebagai haid. Okey, baik. Adapun jika seorang perempuan keluar darah selama 59 hari, kemudian suci sehari, kemudian darah baru, maka darah baru tersebut juga dihukumkan sebagai haid. Ini sama juga. Okey, kata dah keluar darah 59 hari. Okey? Keluar darah 59. Sama lah, lebih kurang lah ni. Okey? Contohnya katalah dia bersalin, kemudian keluar darah selama 59 hari. 59 hari keluar darah. Okey. Kemudian suci 1 hari. 60. Kemudian 1 hari tak ada darah. Okey. Kemudian keluar darah baru pula lepas tu. Darah baru pula. Okey. Maka kat sini apa hukum dia? 59 hari ni kita hukumkan dia sebagai nifas. 1 hari ni hukumkan sebagai suci. Dan darah yang seterusnya ni kita hukumkan sebagai haid. Okey. Tapi ini Ustaz, dia keluar 59 hari je, tak cukup pun 60 hari. Walaupun tak cukup, tapi nakok ataupun tempoh tak keluar darah dia melengkapkan 60 hari. Dia ni melengkapkan tempoh 60 hari. Maka layak juga untuk jadi suci. Layak juga untuk jadi suci. Jadi suci tu, kita kata kat sini kan, kat sini walaupun 1 jam, walaupun 1 hari, walaupun 5 hari kat sini, dia suci betul tak? Sebab dia dah keluar daripada 60 hari, betul? Kat sini tak keluar lagi. Tak keluar lagi pun dia boleh jadi suci juga kalau dia melengkapkan tempoh 60. Jelas kan? Faham kan? Dia tak jadi istihadah kat sini. Kita kata, oh ini darah yang keluar ni, ini dah lebih 60 hari ni, ini darah istihadah ni. Tak. Sebab dia ada gap dekat sini. Dia ada gap. Suci tu melengkapkan tempoh 60 hari. Suci tu melengkapkan tempoh 60 hari. Okey. Berbeza kalau macam ni. Kalau dia bersalin, okey, keluar darah selama contohnya 58 hari. Ni 58 hari darah. Okey, kemudian hari ke-59. Kemudian 1 hari tak ada darah. Kemudian keluar darah pula sampai hari ke-69 contohnya. Hari ke-69. 10 hari keluar darah. Okey, sekarang ni tempoh ni dia tak melengkapkan. Sebab 60 ada kat sini, betul tak? Kat sini 60. Tempoh ni dia tak melengkapkan lagi tempoh 60 hari. Ini jadi masalah apa ni? Ini masalah istihadah. Kenapa? Sebab darah nifas keluar melebihi 60 hari.
Melebihi 60 hari. Itu katanya kalau 58 harian. Ni 58 hari, 8 hari. Okey. Sekarang ni kalau kita campur 58 darah dengan 1 hari tak ada darah, baru 59. Dia belum lagi mencukupkan 60 hari. Maka ini akan jadi istihadah. Okey. Tapi kalaulah dia bersalin keluar darah 58 hari. Okey. 58 hari darah. Kemudian tak ada darah 2 hari. 2 hari tak ada darah. Okey. Mana ni? Tak ada 2 hari. Kemudian keluar darah balik sampai hari ke-70. Okey. Agak 10 hari darah. Sekali darah. Sekarang ini nifas. Ini jadi apa sekarang? 10 hari ni. 10 hari ni jadi apa sekarang? Dia masuk masalah mana? Adakah dia masuk masalah istihadah kat sini? Ataupun dia masuk masalah ni? Masalah suci melengkapkan 60 hari. Kat sini 2 hari yang tak ada darah tu, dia melengkapkan tempoh 60 hari. Okey. Maka ini nifas, ini suci, dan ini akan jadi haid. Kenapa? Sebab 58 campur dengan 2 hari jadi 60. Suci melengkapkan 60 hari. Jelas kan? Faham kan? Masalah ini sama dengan masalah ini. Ini 59 campur 1, 60 kan? Ini 58 campur 2. Buatlah yang ni pun 50 campur 10 ke, tak kisahlah. Yang penting suci tu melengkapkan tempoh 60 hari. Okey. Maka walaupun dia ni suci ni, Ustaz, baru 2 hari takkanlah layak jadi suci ni. Layak jadi suci. Sebab apa? Sebab dia melengkapkan tempoh 60. Seterusnya yang lepas tu akan jadi haid. Beza dengan ini. Ini dah lah 1 hari je, tak lengkapkan 60. Dia tak layak jadi suci. Maka semuanya akan jadi masalah istihadah. Ini kita akan belajarkan masalah istihadah nantilah. Okay, istihadah nanti. Alright. Baik. Batu yang kat sini dia kata, jika perempuan keluar darah nifas 59 hari, kemudian suci sehari, kemudian keluar darah baru, maka darah baru tersebut juga dihukumkan sebagai haid. Sebab apa? Sebab 1 hari tadi dia melengkapkan tempoh 60 hari. Okey. Adapun jika darah haid dahulu, kemudian baru keluar darah nifas, ini yang kita belajar tadi. Ni kita belajar sekarang ni, kalau dia bersalin tak nifas dulu kan. Ni pun kita dah belajar tadi. Adapun jika keluar darah haid dahulu, kemudian baru keluar darah nifas, maka tidak disyaratkan darah haid kena sampai tempoh maksimumnya. Bahkan tidak disyaratkan pun ada suci di antara dua darah tersebut, kerana boleh jadi kedua-dua darah haid dan nifas bersambung. Okey, tak disyaratkan langsung. Okey, contohnya, jika seorang perempuan keluar darah haid ketika hamil 5 hari kemudian suci 1 hari, kemudian bersalin dan keluar darah selepas bersalin, maka darah yang keluar selepas bersalin adalah nifas. Adapun seorang perempuan hamil keluar darah haid 5 hari kemudian bersalin tanpa berhenti darah haid, maka darah yang keluar selepas bersalin dihukumkan sebagai nifas. Jelas tak? Jelas tak? Kena habis sangat. Ini dia nak habiskan buku ini. Laju-laju. Okey. Ini masalah kalau dia kata kita haid dahulu. Dia keluar darah. Dia bersalin kat sini. Ini bersalin. Okey. Dia keluar dulu. Dia keluar 5 hari darah. Okey. Kemudian 1 hari suci, tak ada darah.
Satu hari tak ada dah. Tak ada dah. Kemudian dia bersalin. Okey. Maka kat sini ini jadi haid, ini jadi suci, ini jadi nifas. Walaupun tak cukup 15 hari, dia layak juga. Sebab apa? Sebab ini adalah suci antara haid dan nifas. Katanya tak ada suci pun tak ada masalah. Macam mana? Ini bersalin, dia keluar dia keluar darah. Ni 5 hari sebelum bersalin, 5 hari keluar darah. Kerana darah tu bersambung sampai seterusnya. Dia keluar 5 hari sebelum dah keluar dah. Okey, maka walaupun darah tu keluar secara bersambung, tapi hukum dia berputus. Yang sebelum bersalin itu kita hukum dia sebagai haid, yang lepas bersalin kita hukum dia sebagai nifas. Ada suci tak kat sini? Tak ada suci langsung. Boleh jadi? Boleh jadi. Sebab ini antara haid dan nifas, bukan antara dua haid. Antara dua haid kena syarat 15 hari suci. Kalau antara haid dan nifas tak syarat pun. Kalau haid dulu hatta tak ada suci pun tak ada masalah. Orang saya tak tunjuk. Alamak, tak nampak. Oh, tak nampak. Sorry. Okey. Okey. Ni kalau keluar 5 hari darah, kemudian 1 hari suci, kemudian bersalin. Okey, kemudian bersalin. Maka 5 hari sebelum tu haid, 1 hari suci, darah yang lepas bersalin nifas. Ini pun layak jadi suci juga. Kenapa? Sebab ni bukan antara dua haid. Ini antara haid dan nifas. Okey? Baik. Dan boleh jadi tak ada langsung suci. 5 hari keluar darah sebelum bersalin, kemudian bersalin, keluar darah lagi. Okey? Keluar darah lagi. Tak ada suci langsung. Tak ada suci langsung. Kan? Ni tak ada suci langsung. Tak ada ni suci. Okey? Kat sini boleh jadi tak? Boleh jadi. Jadi darah yang sebelum ni, darah yang sebelum bersalin, ini haid. Adapun darah yang lepas bersalin itu jadi ni nifas. Suci tak ada langsung. Suci tak ada langsung. Okey? Baik. Jelas tak? Ini adalah tempoh suci antara haid dan nifas. Haid dulu baru nifas. Dia tak disyaratkan 15 hari pun. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh, 1 jam boleh, 5 jam boleh. Dia boleh jadi tak ada langsung suci. Okey? Tapi kalau nifas dulu baru haid, ada. Kadang-kadang kena 15 hari, kadang-kadang 5 hari pun tak apa. Kadang-kadang dia melengkapkan 60 hari. Okey? Kalau nifas dulu baru haid, dia banyak detail sikit. Banyak detail sikit. Kalau dalam tempoh 60 hari, dia kena 15 hari ke atas. Kalau tidak, dia akan jadi nifas semua. Okey? Tapi kalau dia dah keluar daripada tempoh 60 hari, 1 hari tak apa, 5 hari tak apa, 1 jam pun tak apa. Ataupun dia melengkapkan 60 hari. So tak syarat juga 15 hari. Kata dia cuma perlukan 1 hari untuk lengkap, maka cukup untuk jadi suci. Ataupun dia perlukan 2 hari untuk lengkap 60, maka 2 hari itulah suci. Okey? Dan begitulah seterusnya. Sampai mana? Kemudian tempoh paling banyak suci kita lihat. Okey, wallahualam. Kita berhenti kat sini. Kita berhenti dekat tempoh maksimum suci. Okey? Baik. Saya berhenti dekat situ. Saya kembali kepada wallahualam. Untuk siapa-siapa yang nak mengundur diri itu boleh, tak ada masalah. Tapi saya akan cuba jawab. Kita berhenti kat sini je. Okay? Untuk pengajian kelas, sesi kelas dah habis dah. Cuma saya akan baca soalan. Okay? Ada soalan kat sini, saya akan cuba bacakan soalan. Baik, antara soalan dekat komen kat sini. Tapi macam mana akan tahu lepas nifas dah suci, akan datang darah balik dari tempoh suci dah solat, bagaimana Ustaz? Okey. Dia tanya soalan berkenaan dengan nifas. Kan nifas tadi kan? Mana ni nifas kan? Nifas. Okey, katanya nifas keluar 40 hari lah, betul tak? Keluar 30 hari lah. Kemudian darah datang balik. Okey. So macam mana dia tahu darah tu datang balik ataupun tidak? Jadi dalam tempoh suci dah solat ke bagaimana Ustaz? Okey.
katalah mana habis okey, katalah ini sesi soal jawab dia siapa-siapa nak undur diri tak ada masalah pengajian kita dah habis. Saya takut ambil masa lama, dah sejam lebih dah ni. okey, katalah dia bersalin, okey, kemudian keluar darah selama 30 hari, betul? Kemudian darah stop lepas 30 hari. So macam mana kita nak tahu nanti akan datang darah tu akan datang balik ataupun tidak, kan? Maka dekat sini hukum praktikalnya, bila berhenti saja darah, maka terus mandi, solat, puasa dan sebagainya. okey, kemudian lepas 10 hari tiba-tiba darah datang balik. Lepas 10 hari, hari ini hari ke-30 kan, hari ke-40 darah datang balik. Kalau darah datang balik, stop balik. Stop. Jangan solat, jangan puasa. okey, nanti darah berhenti pula lepas tu. Lepas tu mandi balik. Dan macam tu lah seterusnya. okey, sebab kita tak tahu akan datang darah tu akan datang balik ataupun tidak. Hukum ini untuk nifas. Hukum ni sama je dengan haid. Nanti kita akan belajar lebih terperinci. okey, haid pun sama juga. Haid pun macam mana kita tahu darah datang 2 hari dia stop, nanti akan datang balik ke tak, kita pun tak tahu juga. Sepatutnya kita kena mandi, solat. Nanti esok lusa kalau darah tu datang balik, dia stop balik. okey, kemudian adakah dia tak nak solat ke, tak nak mandi, nak tunggu dulu, boleh ke tak? Itu kita akan belajar nanti. okey, tapi saya rasa saya menjawab kot soalan Puan Ila Natrah. Puan Ila Natrah kata, dia tanya macam mana nifas tadi kan, nak tahu macam mana akan tahu nifas dah suci, akan datang balik ke tak, kan? Jadi dalam tempoh suci dah solat, bagaimana Ustaz? Macam ni dia kena solat, tiba-tiba darah datang balik, maka sekarang lepas tu, rupa-rupanya aku ni still lagi nifas, so stop, jangan solat, jangan puasa. Habis tu solat yang dia solat 10 hari tu macam mana? Sekarang dapat tahu kata solat tu tak sah pun, tak sah. Tapi masa ni siapa tahu darah akan datang balik ke tak, dia wajib solat. okey, tak berdosa. Tapi bila masa dia tahu yang solat tak sah, nanti hari ke-40 baru tahu, bila darah tu datang balik, rupa-rupanya darah saya ni tak stop lagi, saya ni nifas lagi, saya tak wajib solat saya tak sah. Kalau dia puasa masa tu, puasa dia tak sah, dia kena qada balik. Jelas kan? Jelas kan itu kan? Baik, seterusnya jelas Ustaz, cuma yang 58 hari kata ke ni, 58 hari tu kira istiadah, selepas 60 tu kena solat macam biasa lah kan? Yang mana istiadah? Ni soalan daripada Jun Yong. 58 hari mana? Yang ni ke? Yang kita kata istiadah tadi ke? Kalau betul ini ke? Kita kata tadi jelas semua yang 58 hari. Ni yang 58 hari ni tu dikira istiadah, selepas 60 hari tu kena solat macam biasa lah kan? Kat sini dia dapat tahu dia istiadah bila? Masa hari ke-60. Masalahnya bila darah tu melebihi 60 hari, baru dia dapat tahu, rupa-rupanya aku ni istiadah. Bila dia dapat tahu hari ke-61 baru dia dapat tahu. Siapa? So, hari ke-61 tu darah still lagi keluar. Hari ke-61 baru tahu, aku ni istihadah rupanya. Maka hari ke-61 tu dia dah kena mandi dan dia kena solat. Kalau ada solat lah. okey, ini satu dia dapat tahu. Semuanya yang mana satu istihadah, yang mana satu bukan, ini kita akan belajar nanti. Kita akan tengok sifat dia pula. Ada tak solat-solat dalam 60 hari tu yang dia kena qada? okey, ada dalam tempoh 60 hari tu yang dia kena qada ataupun tidak? Adakah 60 hari tu semuanya haid ke bukan? Mana yang kuat, mana yang lemah? Istiadah ni kita akan belajar lebih detail dekat masalah istiadah nanti. okey, baik. Kemudian semasa dalam tempoh keluar darah sedikit dan berterusan, kita belum tentu haid atau bukan. Bagaimana amalan harian kita pada awal keluar darah? Solat, puasa, patutkah kita tunggu sehingga cukup 24 jam? Tunggu selepas 16 hari? okey,
kata kat sini kan ketika mana darah keluar kan tak cukup lagi. Mana yang kita bincang tadi kan. Yang keluar 1 jam tadi kan. Ataupun 2 jam tadi. Kita tak tahu lagi darah tu akan mencukupi 24 jam ataupun tidak. Kan adakah kita kena tunggu dulu sampai 1 hari 1 malam? Tak perlu tunggu. Nanti kita akan belajar. Lepas ni kita akan belajar. Darah datang, berhenti. Jangan solat, jangan puasa, jangan baca Quran. Darah stop, suci. Mandi, solat, puasa dan seterusnya. Okey? Darah datang je, tak perlu tunggu 24 jam sehari semalam, tak perlu tunggu. Terus stop. Sebab zahirnya dia adalah haid. Okey? Stop. Baru datang 10 hari, kemudian tiba-tiba darah tu datang balik. Dia stop 10 hari, datang darah 10 jam, dia stop. Tak sampai 24 jam lagi. Bila stop, sekarang ni dia cuma istinja, dia solat balik macam biasa. Okey. Nanti darah datang balik, dia berhenti balik. Ada macam tu dah seterusnya. Okey. Ini pun kita akan belajar nanti berkenaan dengan bila masa kita hukumkan seorang perempuan itu sebagai haid dan bila masa kita hukumkan perempuan itu sebagai suci. So jawapan dia tak perlu tunggu 24 jam. Tak perlu tunggu 24 jam. Okey, terus kita hukumkan dia sebagai haid. Baik. Alhamdulillah. Okey, ada soalan daripada Afiq Mislan kat sini. Ustaz, kalau ada wanita itu untuk tempoh sucinya kurang dari 15 hari, macam mana Ustaz? Adat suci dia kurang 15 hari. Maksudnya setiap bulan suci dia kurang 15 hari. Suci dia cuma 14, 13, setiap bulan macam tu. Macam mana hukum dia sekarang? Hukum dia nanti kita akan belajar apa jadi apabila suci tu kurang daripada 15 hari. Okey, kurang daripada 15 hari. Kita tak jadikan untuk orang yang macam ni disebabkan tiap bulan dia suci 13 hari, maka suci dia ada 13 hari. Tak, kita tak ikut dia. Kita tak ikut dia. Kita kena ikut hukum yang dah ditetapkan. Suci mestilah 15 hari. So apa jadi kat sini kalau tiap bulan dia kurang daripada 15 hari? Tak, kita tak ikut adat dia. Kita ikut hukum. Okey? Nanti kita akan belajar apa akan jadi apabila suci itu kurang daripada 15 hari. Baik. Itu. Jadi kalau walaupun adat dia, walaupun tiap bulan suci dia 13 tak kira. Okey? Tak kira. Sebab dia berbeza dengan orang lain. Kaedah dia dah tetap dah. Suci antara 2 haid mesti 15 hari. Okey. Apa akan jadi kita akan belajar nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan sifat darah dari segi kepekatan, pekat tu bermaksud warnanya yang pekat atau tekstur darah ya. Sebab darah kadang ada yang berketul dan ada juga yang cair. Okey. Kat sini kan kita belajar semalam berkaitan kepekatan betul tak? Apa maksud pekat ni? Pekat tekstur ke pekat warna? Maksud dia adalah pekat tekstur, bukan warna. Okey. Warna tu dia tak kira. Warna tu yang penting warna dia tu hitam, merah, coklat. Itu. Okey. Jadi hitam tu, kalau hitam maksud dia hitam pekat tu, warna tu hitam yang terlalu hitam dengan kurang-kurang hitam, itu tak ada beza pun. Dia mesti ada kategori hitam. Macam tu kat merah kan. Pekat kat ni maksud dia pekat tekstur dia tu. Pekat ataupun cair, bukan warnanya. Okey. Jelas kan? Baik. Rasanya sampai situ saja dulu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada esok malam. Wallahu alam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk tu atau kekurangan tu datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa ataupun ada perkataan-perkataan yang tak kena atau bertegur hati, saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.